Wow, order bolt yang pertama. Okey, total pick up dengan drop off 17.5 km Dia bayar guna in-app payment. Okey, end trip, confirm price RM26.45. In-app payment, don't take money. Total RM26.45, ride fare RM24.45, toll RM2. Already included in total. So not bad untuk 17.5 km. Kita dapat RM26.45. Not bad lah untuk boat. Aku dah 5-6 bulan aku rasanya tak pernah onkan apps boat ni. Ini baru first time sejak 5-6 bulan lepas. Wow, RM25 pergi Jalan Kelang Lama. Okey, padahal aku offline boat ni tadi. Tiba-tiba dia keluar pula. 20 lebih juga ni. Okey, pick up 4.7 km. Kita akan hantar pergi Jalan Kelang Lama, PJ. RM25.73. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod 27 pada hari ini. Jom kita mengayuh lagi. Hari ini hari Sabtu. Kita mulakan kayuhan kita pada hari ini. Let's go. Seperti biasa, kita akan reset kita punya trip A untuk total perjalanan kilometer dan trip B untuk setiap single order yang kita boleh dapat tahu berapa pick up dengan drop off, dan kita bandingkan dengan kita punya earnings kita setiap perjalanan. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan perjalanan pada hari Sabtu hari ni. Oh, dapat tips RM2 semalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula di Bandar Tasik Selatan untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-27 pada hari ni. Kita dah terus masuk order. PPR Desa Tun Razak hantar pergi Petaling Jaya, Jesus Church, 14 km, RM12.60. Okey, tak apalah, kita ambil the first order of the day ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkanlah perjalananku pada hari ini dan murahkanlah rezeki Jeff Karim sebagai part-time driver pada hari ini, hari Sabtu, baru lepas berhenti hujan di Bandar Tasik Selatan. Seperti biasa, kita bermula di Bandar Tasik Selatan, the home of Jeff Karim, the home of champions. Terima kasih kepada semua subscribers, followers, sahabat, ahli keluarga yang sentiasa mengikuti Jeff Grab Vlog, bermula daripada episod pertama dahulu sehinggalah dah sampai ke episod ke-27 pada kali ini. Okey, kita jumpa dekat tempat pick up nanti, tempat drop off nanti. Pick up dekat PPR Desa Tun Razak, tempat drop off The Church of Jesus Christ of Latest Day Science, Petaling Jaya. Okay, let's go. Jumpa dekat tempat drop off nanti. Assalamualaikum. Bye for now. Okay, aku dapat back to back order. Yang ni aku drop off 15.4 km. Sekejap aku reset dulu. 15.4 km drop off. Aku dapat back to back order. Yang ni RM12.60, 15.4 km. Pick up dekat tempat yang sama ni, hantar pergi Mount Kiara. Okay, let's go. Okay, jumpa masuk pergi Mount Kiara. Okey, sekejap. Oh, dekat sini. Kan lumayan turun langsung ada. Iyalah, betul. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, pick up Cik Rini Yes. Okey, kita pergi Icon Resident Mount Kiara. Okey, pick up. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang OTW pergi sana bos. Kena pusing balik
pusing balik. Okey. Dalam 12.46 saya sampai. Okay, kita on the way ke Mount Kiara. Selesai drop off order yang kedua. Total pick up dengan drop off 12.2 km. Kita collect RM16. Total bersih selepas tolak komisen RM12 sahaja. Untuk Jeff Grab Vlog episod 27 order yang kedua. Kita jumpa lagi pada order yang ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 27. See you later. Alright, jumpa selepas ini order yang ketiga. Setakat ni kita dah jalan sejauh 27.8 km untuk 2 trip. Dan kita telah earning sebanyak RM24.60. Dua order. Kita bermula pukul 11.48 tadi. Sekarang dah pukul 12.54, lebih kurang sejam lah. First order RM12.60. Second order RM12. Semalam ada dapat tips aku pun tak perasan semalam. Semalam ada tips RM2. Tak pasti daripada order yang mana. Jom kita tengok. Jom kita siasat. Semalam Friday, tips RM7. Oh, ni uncle yang umur 87 tahun tu, dekat Taman Desa. Aku tolong dia angkat dia, tangan dia lah nak keluar daripada kereta. Dia bertongkat kan, sebab dah tua 87 tahun tapi masih kuat lagi. Dia seorang-seorang je pergi. Okey, kita jumpa lagi pada order yang ketiga sebentar lagi untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-27. Thanks for watching. Stay tune. Kita masih lagi berada di Mount Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia. Truly Asia. Aku rasa aku nak try on Bolt selepas akaun aku diaktifkan hari tu lepas renew PSV. Kita cuba tengok ada tak dapat order Bolt. Dah 3, 4, 5, 6 bulan agaknya aku tak mendapat satu order daripada Bolt. Kita cuba tengok ada tak demand dekat area Mount Kiara ni. RM26 pergi PJ. Okay, accept. RM26. Okay, let's go. Kita pergi pick up 2.3 km daripada sini. Order yang pertama daripada Bolt. Okay, aku dah reset trip B ni 0 km. Kita campur lah nanti berapa income daripada Grab dan berapa income daripada Bolt. Agak tinggi juga RM26 daripada Mount Kiara hantar pergi Petaling Jaya tak silap aku. Dia punya drop off point. Pick up dekat Mount Kiara, drop off dekat Petaling Jaya. Mount Kiara dengan Petaling Jaya ni sebelah-sebelah je. Okey, kita tengok adakah berbaloi. Tapi tol RM2 lah, sebab Bolt dia ada bagi tahu awal-awal tol fare RM2. Tak tahu lalu highway mana tol RM2 ni. Mungkin highway Sprint ke ataupun Kerinci Link. Tak apalah, kita tengok. Pick up tak jauh daripada sini. Okey, kita masih lagi berada di Mount Kiara untuk pick up order yang ketiga. Tapi kali ni daripada Bolt lah. Sepanjang 27 episod aku buat Jeff Grab Vlog ni, ini kali pertama lah aku ambil order daripada Bolt.
Sebelum ni tak ada langsung dalam konten Jeff Grab Vlog ni. For the first time aku ambil order daripada Bolt. Okey, kita jumpa nanti di Petaling Jaya. Tak ingat dekat mana tadi. Selepas drop off order yang pertama daripada Bolt, order yang ketiga untuk Jeff Grab Vlog pada hari ini. See you later. Bye for now. Wow, order Bolt yang pertama. Okey, total pick up dengan drop off 17.5 km 17.5 km. Dia bayar guna in-apps payment. Okey, end trip. Confirm price RM26.45. In-app payment, don't take money. Total RM26.45. Ride fare RM24.45. Toll RM2. Already included in total. So not bad. Untuk 17.5 km kita dapat RM26.45. Walaupun dah tolak toll lah RM2, lebih kurang RM24 lah untuk 17 km. Not bad lah untuk Bolt. Aku dah 5-6 bulan aku rasanya tak pernah onkan apps Bolt ni. Ini baru first time sejak 5-6 bulan lepas. Jangan kata Bolt, Grab tu pun 2-3 bulan lepas last aku online. Ni baru beberapa hari ni aku on balik Grab lah. Sebab Bolt punya apps ni pun dah expired sebenarnya. Sebab aku punya PSV license dah mati. So aku renew hari tu. Lepas renew, aku update dokumen PSV apa semua, dan boleh online balik lah. Okey, kita jumpa pada order yang keempat. So setakat ni kita dah jalan sejauh 45.5 km. Grab tadi RM20 lebih. Bolt ni RM24 lebih juga, RM26. So total dalam RM50 lah. RM50 untuk lebih kurang 2 jam lah kita dah jalan hari ni. Bolt campur Grab. Okey, tengok macam mana nanti aku nak on balik Grab ataupun kita on Bolt. Bolt ni fare dia agak tinggi lah. Kita cuba nanti dalam Jeff Grab Vlog episod 27, order yang keempat sebentar lagi. See you later. Wow, RM25 pergi Jalan Kelang Lama. Okey, padahal aku offline Bolt ni tadi. Tiba-tiba dia keluar pula. 20 lebih juga ni. Okey, pick up 4.7 km. Kita akan hantar pergi Jalan Kelang Lama, PJ. RM25.73. Okey, kita pergi pick up order ni. Boleh tahan juga order Bolt ni fare dia. Tadi RM26, ni RM25 untuk 2 order. 2 order dah RM50. Sabar kita tengok macam mana. Kita pergi pick up dulu. Lepas tu baru kita tahulah berapa total kilometer dia. So aku reset lah trip B ni, supaya kita dapat tahu exactly distance antara pick up point sampai drop off point. Tapi agak jauh juga pick up ni, 4.7 km. Sebab aku pun tak berapa biasa dengan aplikasi Bolt ni. Dia keluar pop-up tadi, walaupun aku dah offline tadi. Dia keluar pop-up, dia tanyalah nak ke tak kan order ni. Aku tengok angka dia RM25 lebih. Pick up pun daripada PJ, hantar pun sekitar PJ juga, Jalan Kelang Lama. So aku just accept je lah. Tak apalah, kita ambil jugalah RM25 ni. Nanti kita jumpa dekat tempat drop off lah. Kita tengok berapa total kilometer pick up dengan drop off ni. Sekarang ni aku percaya kita berada di LDP ni, Lebuh Raya Damansara Puchong. Kita pergi pick up dulu dekat area Petaling Jaya. Kalau ini macam, kita stop dululah ambil order Grab. Kita fokus ke Bolt lah. Bolt punya demand agak tinggi juga ni. Pantang aku online je terus dapat
order daripada Bolt ni. Tapi mungkin bergantung kepada location jugalah. Kalau dekat sekitar PJ, KL ni memang banyak lah pengguna Bolt. Yang aku tahu Bolt ni ialah Europe punya apps. So, kebanyakan passenger daripada Europe dia akan guna Bolt lah biasanya berbanding dengan Grab. Macam tu juga dengan InDrive, Maxim tu kan, tu banyak lokal lah. Tapi ada jugalah demand Bolt ni. So 2 order berturut-turut ni aku dapat ni untuk order Bolt. Okay, tak apa, kita jumpa dekat drop off point nanti untuk Jeff Grab Vlog episod 27. Disulam dengan Bolt, 2 Bolt. Alamak, silap lah, patutnya masuk kanan tadi. Alright, jumpa tempat drop off nanti. Okay, kita dah hampir sampai kat tempat pick up order Bolt yang kedua ni. Total 4 order lah, 2 Grab, 2 Bolt. Okay, dah sampai. Alright. Okay, arrive. Betul lah dekat sini J1 ni. Betul tak kat sini? Betul lah tu. Aku rasa yang depan ni. Kita tunggu passenger kita sampai. Di manakah dia? Nampaknya masih tidak muncul. Kita tengok chat. Okey, kita tunggu dia. Nanti kita akan jumpa lagi dekat tempat drop off nantilah, dekat Jalan Klang Lama, untuk Bolt order yang kedua tu dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-27. See you later. Dahsyatnya order daripada Bolt ni. Okey, aku dah drop off order yang kedua daripada Bolt ni. Tapi total keseluruhan order yang keempat lah daripada untuk hari ini. Total 19.9 km pick up campur drop off. So total kita earning RM23 campur RM8. RM23 passenger bayar, RM8 Bolt bayar dekat ni. Okay, confirm price. Alright, boleh tahan Bolt hari ni. Semua 2 angka untuk order 2 order Bolt yang terakhir ni. Okey, kita jumpa lagi nanti pada order yang ke-5 sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-27. Okey, nak tukar nama, Jeff Bolt Vlog. Okey, see you later. Total kita dah earn daripada 2 order ni, 2 order Bolt ni dah RM52.18. Tapi RM29.18 ni akan dibayar pada 15 Disember. Weekly target aku ada set 1,500 sebelum ni. Ada 1,400 lagi untuk dikejar.
Okay, aku pun tak biasa sangat dengan apps Bolt ni. Ni inside dia. Okay, tak apalah, nanti balik aku check lah. RM52 daripada Bolt setakat ni. Manakala Grab tadi dua order yang pertama, tadi RM24.60. So total dah 70 lebih dah ni. 70 lebih. Kita dah masuk dekat highway Duke ni. Aku masih offline lagi dua-dua apps ni. Kejap lagi kita online balik lah, sebab aku nak tengok total kilometer kita setakat ni untuk hari ini 67.4 kilometer. Total kita dah dapat hampir RM80 lah, Bolt campur Grab. Aku ingat aku nak MD balik. Sama ada nak MD guna Grab ataupun MD guna Bolt. Bolt pun boleh set my destination juga. Tapi kita tengok macam mana nanti. Kita jumpa nantilah pada order yang kelima, jika ada, dalam Jeff Grab Bolt Vlog episod yang ke-27. Aku nak rename, aku nak namakan episod ni Jeff Bolt Grab Vlog. See you later. Okay, dapat satu MD. Bus stop Central Market, hantar pergi Vivatel Hotel Low Q. Okay, let's go. Kita pergi pick up 2.9 km daripada sini. So aku reset aku punya trip B untuk kita dapat total keseluruhan perjalanan untuk trip ni. Kita ambil dekat bus stop Central Market, hantar pergi Vivatel Low Q. Okay, kita masuk ke Jalan Syed Putra. 2.3 km setakat ni daripada sini. Order yang kelima lah. Order yang kelima, tapi order yang ketiga daripada Grab. Dua order sebelum ni daripada Bolt, dan order yang ketiga ni daripada Grab. Total keseluruhan order untuk hari ni 5 order lah. Order yang kelima. Ok, kita jumpa dekat Vivatel nanti, tempat drop off. Order yang kelima Jeff Grab Bolt Vlog episod yang ke-27. Jumpa nanti. Kita menghampiri tempat pick up order yang kelima di bus stop Central Market, Pasar Seni. Okay, ni Daya Bumi kat sebelah kiri ni. Daya Bumi sebelah kiri, di depannya Central Market. Agak jam jugalah nak ke Central Market ni. 180 meter je daripada sini untuk pick up, tapi jalan sudah merah. Kita nak hantar dia pergi Vivatel, Jalan Low Q. Turis rasanya ni. Okay, dah nampak dah location, exact location passenger tu. Depan tu banyak kereta nak U-turn, nanti yang jadi lambat tu. Walaupun lampu dah hijau, tapi still stuck dekat situ. Okay, depan tu Central Market. Harap dia keluar lah dekat tepi jalan tu, tak boleh tunggu lama-lama sini. Masih merah lagi. 80 meter je lagi untuk kita sampai ke tempat pick up bus stop Central Market.
agak sibuk hari Sabtu di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kita akan arrive dulu dekat dia. Okey, itu dia. Telah ditemui. Hello. Hello, Mr. Wu. Mr. Wu. Alright, let's go. Viva Hotel, right? Yes. Vivatel Hotel. Okay. Yes, yes. Let's go. Traffic very busy today. Yes. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off. Okay, thank you Mr. Wu. Have a nice day. Bye. Okay, kita dah drop off order yang kelima. Total pick up dengan drop off 7.6 km. Mungkin high fare lah ni. Kita reset. Bersih kita dapat RM20.80 untuk 7.6 km. Order yang kelima. Okay, kita punya MD masih lagi hidup. So kita teruskan kita punya perjalanan ke Bandar Tasik Selatan selagi MD ni masih hidup untuk pencarian order yang ke-6 lah. Pencarian order yang ke-6 ni boleh ke ni? Tak boleh. Pencarian order yang ke-6. 3 daripada Grab setakat ini, 2 daripada Bolt. Sampai dekat destinasi nanti aku share lah berapa total kita punya kilometer untuk hari ni. Ada RM9.10. Aeon Taman Maluri pergi The Home ni, Bandar Tun Razak ni, RM9.10. Okey, kita sapu. Okey, daripada Aeon Taman Maluri pergi ke Bandar Tun Razak, The Homes tu, kondominium. Tak nak masuk pula jentu ni. Dia parking kat depan tu. Alright, order yang ke-6 telah masuk. Kita cross lah sini. Tak ada kereta, insyaAllah boleh. Alright, tak jauh pun Jasco Taman Maluri ni. Aeon Taman Maluri lah. Dulu kita panggil Jasco. Sebelum tu Jaya Jasco. Sekarang dah jadi Aeon Taman Maluri. Kita hantar ke Bandar Tun Razak. Bandar Tun Razak ni pun tak jauh daripada aku punya rumah, The Homes tu, Guard House, Jalan Budiman Ceras. Dia tak tulis Bandar Tun Razak, tapi aku tahulah ini ialah area Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Alright, kita jumpa lagi di tempat drop off nanti dekat The Homes tu, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Depan ni Velocity Mall. Sebelah dia tu Aeon Taman Maluri. Jalan agak busy juga ni. Actually Taman Maluri ni pun dah bersempadan dah dengan Bandar Tun Razak. Dalam area Bandar Tun Razak jugalah.
Okay, jumpa selepas drop off nanti. Jeff Grab Bolt Vlog episod yang ke-27. See you later. Selesai drop off order yang ke-6 untuk episod 27 ni. Total pick up campur drop off 6.8 km. Okay, kita drop off bersih dapat RM9.10 lah. Not bad untuk MD punya job. RM9.10 untuk 6 km lebih. MD kita masih lagi hidup. Sebelum berapa kilometer nak sampai rumah aku, 3.2 km lagi nak sampai kat rumah aku. Okay. Okay, dapat lagi satu order daripada Taman Konot, hantar pergi Ceras. Taman Konot hantar pergi Jalan Seronok Ceras. Okay, masih lagi dalam MD kita. Let's go. Aku dah reset kita punya trip B untuk kita tahu order yang ke-7 ni punya total jarak drop off dan pick up lah. Okay, let's go. Kita pick up passenger dekat Taman Konot. Sekarang kita berada di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, bersempadan dengan kawasan aku lah, Bandar Tasik Selatan. Bandar Tun Razak, Bandar Tasik Selatan, Bandar Seri Permaisuri, semuanya bersempadan lah, sebelah-sebelah, sebelah menyebelah. Alright, jumpa lagi nanti pada order yang ke-7. Mungkin order tu ialah order yang terakhir. Kita jumpa lepas drop off nantilah dalam Jeff Grab Bolt Vlog episod yang ke-27 pada kali ini. See you later. Selesai drop off order yang seterusnya, 6.6 km pick up dengan drop off RM7.40 bersih dekat Toyota Service Center ni. Alright. Okay, kita punya MD pun sudah habis. Kita akan terus ke Bandar Tasik Selatan lah. Aku malas nak online lagi lah. Okay, ni bos saya. Bos ni pakai selikir je, bawa guni 2 warna putih tadi. Rupanya dia hantar servis Wildfire dia. Wildfire dia harga RM480,000. Wildfire baru tu. Gila lah, selekeh je Apek ni. Tapi dia punya kaya tak ingat. Alright, sekejap dah tak jauh lah daripada aku punya rumah ni. Kita closing dekat sini lah. Kita tengok total income kita pada hari ini sebelum kita gerak balik ke Sarang. Okey, total perjalanan kita untuk hari ini, kita tengok trip A kita 96.8 km, tak sampai 100 km lah kita jalan hari ini. 96.8 km. So income Grab RM61.90. Kita bermula pukul 11.48 tadi. Oh, sekarang 3.47, 3.48 lah. 11.48, 12.48, 1.48, 2.48, 3.48. Ngam-ngam 4 jam kita punya trip hari ni. 4 jam 96.8 km, RM61.90 ni untuk Grab. RM61.90 untuk Grab. Untuk Bolt tadi, kita buka Bolt tadi mana Bolt. Okey, Bolt tadi ada 2 order aku dapat. 2 order RM52.18. RM52.18 campur RM61 berapa? RM112 lah. RM52.18. Kita kira lah kalkulator. Matematik lemah lah Jeff Karim ni. Aduh hai. RM52.18 untuk Bolt. Tambah Grab hari ni RM61.90. RM61.90. RM114.08 total income kita untuk hari ni, dengan jarak 96.8 km selama 4 jam lah, tepat 4 jam. Okey.
Jadi itu saja untuk episod yang ke-27 Jeff Grab Boat Vlog untuk kali ini. So kita dapat RM114 dalam masa 4 jam untuk 96.8 km, kurang daripada 100 km untuk dua apps, Grab dengan Bolt lah. Bolt ada 2 order tadi. So kita jumpa pada episod yang ke-28 akan datang. Terima kasih semua yang masih menonton sehingga tamat video ni dan mengikuti Jeff Grab Vlog ni dari episod 1 sehingga episod yang ke-27. Kita jumpa pada episod yang ke-28 akan datang. Hati-hati memandu. Daripada aku Jeff Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chelsea Power.